Okey, Assalamualaikum geng. Selamat tengah hari Okey, hari ni kita dapatlah sebiji job motor Y15. Dia kata dengan kita motor dia jam. Lepas tu dalam masa yang sama dia dah berulang lah kali buat. Jadinya kita pun cakap lah dengan dia, bawa dia datang bengkel bang. Jadi bila dia datang bengkel, kita dah buka motor ni. Jadi main kita tunjuk. Benda yang pertama, kalau motor Y15 ni, kepada pengguna Y15, kalau motor korang sentiasa jam, lepas tu dah buat banyak kali jam juga, jadi korang kena tengok ni. Okey, yang pertama ni oil pump dia. Jadi kita dah cari punca-punca dia motor ni sebab apa jam. Jadi oil pump ni dia punya gigi pun dah haus. Gigi dia dah sompang samping. Okey. Jadi itulah menyebabkan motornya jam. Okey. Jadi kita tengok dia punya piston. Okey, teruk piston ni. Piston dia cala-bala disebabkan minyak hitam yang tak mencukupi dan tak masuk banyak, motor akan menyebabkan jam. Okey. Jadi kepada siapa yang motor ada masalah macam ni, tukarlah oil pump. Okey. Buat top set terus tukar oil pump. Wajib benda ni. Okey. For stroke mudah. Minyak hitam dia akan masuk. Dia, tak ada minyak hitam, motor mesti akan jam. Okey. Jadi kepada sesiapa yang berminat dengan servis ataupun perkhidmatan kami, boleh roger nombor di bio. Terima kasih.